Pernah tak anda terfikir dari mana datangnya basikal keluli zaman kanak-kanak kita yang kebal tahan lasak tu, yang kalau langgar tembok, tembok yang pecah? Jom kita tengok macam mana dorang bertukang dalam bahagian satu ni. Proses bermula dengan memotong paip besi jadi saiz yang ngam. Tajam betul mata gergaji tu. Tapi rasanya tajam lagi jelingan mak-mak bila nampak kita letak pinggan di sink tapi tak cuci. Abang kita ni potong besi relax saja. Mungkin sebab dah lali dengar bebelan apalah sangat bunyi bising mesin potong ni kan. Janji kerja jalan. Lepas dipotong, hujung paip dilepirkan dan dibentuk guna mesin pendekan hidrolik. Kuat sungguh tekanan mesin ni. Tapi tak apalah, belum cukup kuat kalau nak dibandingkan dengan tekanan hidup tunggu hari gaji masuk hujung bulan. Lekuk yang terhasil ni penting untuk pastikan besi bercantum rapat nanti. Serapat pasangan semasa kita mula-mula bercinta dulu. Masuk tahun kelima, laki jalan dulu, isteri di belakang. Masuk bab mencantum. Besi disusun atas penahan supaya ukuran tak lari. Percikan api kimpalan ni memang cantik sungguh berterabur merata macam janji-janji manis kawan yang nak pinjam duit. Menariknya, abang ni ketuk sikit-sikit je bagi lurus. Kerja kimpalan ni kena teliti je. Kalau tak, basikal boleh sengit bila ditunggang. Sengit dia tu macam sengitnya senyuman bos bila kita request cuti hari Jumaat. Besi dah siap cantum, kita masuk pula ke fasa makeup. Rangka disembruk cat pelbagai warna. Lincah tangan dia menyembur, tapi topeng muka entah ke mana. Paru-paru abang ni mungkin dah berevolusi jadi keluli juga agarnya. Warna biru dan merah yang dipilih ni memang terang benderang. Silau mata memandang perseri kilauan baju Mak Datin ketika hadir ke kenduri kahwin. Ingat biskut suji raya je ke yang kena bakar? Basikal pun sama. Rangka yang basah tadi dimasukkan ke dalam kontena dan abang ni tembak api dari luar. Suhu kat dalam tu kalau masuk ayam boleh terus jadi ayam golek pusing. Pembakaran nilah rahsia kenapa cat dia melekat kuat dan tahan lama. Tak macam perasaan cinta si dia yang mudah pudar ditiup angin lalu. Akhir sekali, tanpa stiker racing dan hero. Tanpa stiker jenama nampak gempak, barulah basikal rasa laju sikit walaupun yang mengayuhnya nanti semput mengah di selekor pertama. Proses tanpa stiker ni nampak mudah tapi leceh. Tahap kesabaran dia macam nak leraikan wayar earphone yang bersimpul mati dalam poket seluar. Rangka dibalut rapi, bersiap sedia untuk digabungkan.